Cakap tentang Perikatan Nasional, kita ke yang kedua terakhir, berkaitan dengan pergolakan Perikatan Nasional akhirnya adakah selesai ataupun tidak. Cuba cek, ada Bloomberg punya office baru saja kena serbu. Cuba cek sama ada office kita kat mana-mana kena serbu ke apa, sebab tadi telefon tak berhenti-henti. Baik. Jadi selaku penganalisis politik macam mana orang nak tahulah, dia sebenarnya agak tak ada berita, dia cuma berita pengurusi PN baru telah dilantik, tapi macam mana konsensus tu didapat, adakah dua-dua side menang, kalau ada side yang kalah apa yang dikorbankan. Jadi itu semua tak ada, public tak ada akses lah. Jadi kalau pada YB, bukanlah YB ada akses kan, tapi tak ada, observation. Aku tak termasuk WhatsApp group dia orang. Aku tak ada WhatsApp group. Tapi saya ingat kalau tengok diagnosisnya agak jelas lah. Maksudnya PAS sekarang ini berkuasa penuh di dalam PN. Oleh kerana perpecahan yang berlaku di dalam Bersatu, maka PAS boleh memainkan peranan divide and rule dengan lebih mudah lah. Kerana dua-dua faction itu, Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kedua-dua kumpulannya bergantung harap kepada PAS. Jadi mereka dua-dua nak baik dengan PAS kan? Jadi itu membolehkan PAS mendapat segala-galanya lah. Sebab itu setakat ini yang kita dah tahu bahawa pengurusi PN adalah daripada PAS dan ketua pembangkang pun akan daripada PAS. Cuma masih belum ditentukan lah siapa ketua pembangkangnya. Saya ingat mereka perlu tentukan sama ada ketua pembangkang itu adalah Datuk Tuan Ibrahim sebagai timbalan presiden ataupun Datuk Taqiyuddin sebagai chief whip kan. Itu menunjukkan bahawa di peringkat Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia pragmatik bahawa setakat ini option politik yang ada ialah mengalah 100% kepada PAS. Tak ada Tak ada so far, tak ada so far. Okay. Kat bawah tak ada. Kat bawah aku turun. Maksudnya dia kena mengalah 100% lah kepada PAS dan beri muka kepada PAS 100% lah, and then buy time and fight another day lah. Pada masa yang sama faction Datuk Seri Hamzah Zainuddin tu pun dah memang menyatakan mereka adalah walak kepada pengurusi PN yang barulah. Jadi itulah hasil daripada perpecahan yang berlaku di dalam Bersatu. Dia dah sampai ke peringkat itu dan dia memberi kelebihan kepada PAS untuk divide and rule sepenuhnya lah. Jadi orang tanya juga, adakah Datuk Seri Hamzah akhirnya dicampak bawah bas bersama rakan-rakannya? Tak, saya rasa yang akan berlaku begini. Ura-uranya Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan masuk sebuah parti Melayu yang lain. Yang saya dengar adalah daripada Berjasa kan. Dan kalau sebelum ini masalah muafakat nasional ini tidak boleh dibawa ke depan, ialah dengan kehadiran Bersatu, terutamanya Tan Sri Muhyiddin, kerana dia calon Perdana Menteri kan. Jadi dengan keadaan yang berlaku ini, satu konfigurasi yang boleh berlaku ialah kalau Datuk Seri Hamzah dan ahli parlimen yang dia kata ada 19 orang ahli parlimen dengan dia, mereka masuk katakan sebuah parti yang lebih kecil tapi parti Melayu, contohnya Berjasa, yang saya dengar Berjasa kan. Dan itu membolehkan mereka menjadi jambatan kepada UMNO dan PAS untuk menghidupkan kembali muafakat nasional. Supaya dalam pilihan raya umum akan datang, UMNO, PAS dan Berjasa lepas itu akan menjadi satu kuasa yang baru
dan secara automatik lah itu akan memastikan itu bermakna Perikatan Nasional ni dah matilah. Ataupun mungkin juga PAS dia boleh nak main divide and rule sekali lagi di peringkat gabungan. Dia mungkin boleh menyertai kedua-duanya. Perikatan Nasional pun dia dengan Bersatu, Muafakat Nasional pula PAS, UMNO dan juga Berjasa. Jadi dia boleh pergi kepada kedua-duanya lah. Untuk buat masa sekarang saya nampak itu adalah perancangan yang ada lah di kalangan mereka lah. Jadi sebab itu saya beritahu kepada Datuk Seri Anwar daripada dulu. Apa pun strategi yang dia ada, dia tidak boleh mengenepikan PH. Dia tak boleh bergantung harap kepada satu strategi semata-mata, iaitu masuk pilihan raya bersama-sama dengan BN. Kerana kita tak boleh marah BN. BN ada hak untuk fikir apa konfigurasi yang terbaik kepada dia. Kalau saya jadi BN pun, saya tak akan letakkan satu strategi semata-mata. Saya tengok apa konfigurasi yang terbaik bagi BN kan. Dan saya rasa BN memang itu langkahnya setakat inilah. Dia smile, dia senyum kan, tapi tak tentu dia akan masuk dan bermati-matian akan mempertahankan PHBN ni. Apatah lagi dengan rang undang-undang pemisahan kuasa, rang undang-undang had 10 tahun. Itu bermakna kedudukan Datuk Seri Zahid Hamidi dalam UMNO sebenarnya semakin kukuh. Sebab apa? Sebab apa? Dia belum jadi PM? Sebab dia belum jadi PM. Dan saingan utamanya iaitu Datuk Seri Najib, kalaupun diberi pengampunan dan kalaupun keluar penjara, kemungkinan besar susah adalah Datuk Seri Najib nak jadi PM, nak jadi calon PM. Jadi the course is clear untuk Datuk Seri Zahid Hamidi sekarang. Jadi kalau kita jadi Datuk Seri Zahid Hamidi kan, kenapa kita nak membontoti Anwar Ibrahim sampai bila-bila? Tambah kalau keadaannya ialah kita rasakan bahawa BN lebih kuat daripada PH. Jadi kita pun kalau jadi BN, kita nak ada pilihan yang berbeza-beza. Jalan mana yang memberi peluang terbaik kepada Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menjadi Perdana Menteri. Dan jalannya mungkin Muafakat Nasional. Contohnya lah kan. Menarik. Okey. Kita simpan lagi ulasan itu akan datang. Kita pergi ke nanti jap, tapi okay. Pergolakan Perikatan Nasional selesai ke tidak ni? Tak jawab lagi. Selesai ke tidak? Kalau Perikatan Nasional potong, Muhyiddin and the gang keluar, dan maybe selesai kot. Kalau ikut kata YB tadi dah bungkus lah Perikatan Nasional ni. Kalau mereka terus dengan muafakat nasional lah. Well, remains to be seen. Maksudnya dia buat masa sekarang, dia orang kata tahap euforia lah. Tahap euforia, penyokong PN lega, semua dah selesai semua kan. Tapi hakikat yang dia dah sampai ke peringkat ini, sampai berpecah dan sampai PAS menguasai sepenuhnya Perikatan Nasional, saya tak rasa dia boleh menyembuhkan luka lah. Luka tu dalam. Saya bagi contoh begini. Kenapa Perang Dunia Kedua berlaku? Jangan bagi alasan Hitler lah. Tapi kenapa Hitler itu jadi Hitler? Wujud Hitler itu. Sehingga dia diterima oleh rakyat Jerman. Orang Jerman susah time tu. Ekonomi teruk. Ya, sebab apa? Sebab semasa Perang Dunia Pertama, walaupun sebenarnya tidak ada pemenang. Secara rasmi, Perang Dunia Pertama dia tak ada pemenang tau. Sebab tu dia panggil Armistice Day. Sebab sebenarnya dia seri kan. Tapi kuasa bersekutu lah, terutamanya Britain dengan Perancis masa itu. Mereka memaksa Germany menandatangani Versailles, perjanjian Versailles, yang sangat tidak adil kepada Germany.
Germany bukan saja hilang wilayah, dia kena bayar puluh juta franc setiap tahun sehingga membankruptkan, sehingga dia jadi miskin semua kan. Jadi rasa tidak puas hati itu dan rasa menjadi mangsa itu memberi ruang kepada watak seperti Hitler ini untuk ada tempat dengan orang Jerman. Jadi dalam apa-apa penyelesaian lah, bukan saja perang, bukan saja politik, malah kita kerja lah. Kalau kita kerja bukan, the moment kita rasa bahawa dia tak adil, it's not equitable, dan benda itu selalunya susah untuk bertahan kan. Jadi dalam keadaan sekarang, kalau kita jadi bersatu dengan PAS, bersatu rasa dia ada kekuatan dia, bersatu rasa dia ada jasa dia. Kalau tidak kerana Tan Sri Muhyiddin dengan langkah tebuk atap Sheraton dulu, maka PAS tidak merasa berada di dalam kerajaan persekutuan kan? Dan kalau tidak kerana Perikatan Nasional yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin, maka orang boleh kata mungkin PAS tidak boleh menang sebanyak itu. Lagipun dalam PRU 2022 banyak perbelanjaan itu, terutamanya di TikTok, yang ada kesan besar, sebenarnya dijalankan dan ditanggung oleh Bersatu contohnya kan. Jadi kalau kita jadi Bersatu, Tan Sri Muhyiddin, kita rasa ini sesuatu yang tidak adil apabila PAS bolot semua. Tak ada satu pun kepada Tan Sri Muhyiddin, dan dia jatuh hai muka dia dari menjadi pengerusi PN, sekarang dia jadi timbalan pengerusi PN. Tak pernah berlaku tau kan. Jadi ini adalah satu yang tidak adil dan tidak equitable. Apabila sesuatu itu tidak equitable, dan tambah pula PAS juga main kayu tiga dengan Hamzah Zainuddin. Tambah lepas ini Hamzah, kalau ada berjasa, ada parti baru kan, PAS mungkin dia main kayu tiga lah dengan Bersatu pun dia, dengan Berjasa pun dia kan. Jadi saya ingat perkara ini, kalaupun mereka boleh senyum di depan semua orang, perkara luka di dalam itu tidak akan sembuh lah. Dan itu akan jadi ujian kepada Datuk Seri Samsuri, Dr. Samsuri, yang saya rasa dia tidak pernah diuji untuk menangani perbalahan politik di peringkat interparti begitu. Kerana itu masih lagi diuruskan oleh Datuk Seri Hadi Awang contohnya. Tapi sekarang ini secara rasminya dialah ketua, dialah sebenarnya pengerusi PN. Jadi the scrutiny will be on him, macam mana dia nak mengimbangi ini. Dan kalau contohnya dia dilihat sebagai boneka, semuanya dia hanyalah poster boy yang senyum saja, tetapi semua keputusan itu dibuat oleh orang-orang yang lagi tua dan kanan dalam PAS, macam terutamanya Datuk Seri Hadi Awang lah. Itu juga akan ada kesan yang besar kepada dia akan datang lah. Dan kalau setiap kali dia kena hulur mic, orang tanya pasal PN, dia tak boleh bagi jawapan terus. Dia, kita kena balik mesyuarat dulu. Kita kena balik mesyuarat dulu. Memang orang tahulah sebenarnya kamu boneka, kamu tak boleh buat keputusan. Jadi itu sesuatu yang menarik, kerana maksudnya kita akan ada modal yang banyak untuk podcast akan datang. Baik.